Semalam kita ada pasal perakak tak? Perakak untuk lalak buah kan. Ni hari ni abang akan tunjuk sebab abang janji mai nak tunjuk hasil dia. Kita tengok hasil dia lah hari ni. Ni belakang tu ada. Alhamdulillah lah. Abang rekomen lah guna. Belakang ada. Kita belakang. Patutlah buah-buah makisan ni habis jadi rosak. Dan yang paling mengejutkan lagi tak, bukan setakat ni je, lalak-lalak tu je semua kena. Ni pun kena juga. Cicak pun kena juga. Tu seekor, ni seekor lagi. Okey, cicak ni rasanya sebab dia nak makan serangga tu, nak makan lalak tu, terlekat sekali dengan dia. Okey, dua dalam satu lah. Okey, yang mana ada masalah macam abel tak, macam sayur-sayur ke, macam kita tanam tepi rumah kat sayur apa semua tu rosak. Ni antara punca dia. Boleh lah beli lah, boleh beli dekat apa, kat rumah orang tu. Saya letak dekat pokok pauh, pokok mangga, pokok pauh ada juga.